Ahli kumpulan Nasyid Raihan, Abu Bakar Mak Yatim, selamat menjalani pembedahan kecemasan setelah didapati mengalami masalah jantung. Beliau dikejarkan ke Institut Jantung Negara IJN pada Rabu susulan serangan jantung mengejut dan kini dilaporkan stabil selepas prosedur pemasangan stent. Menurut penyanyi dan pendakwah Nazri Johani, beliau sempat meluangkan masa untuk melawat rakannya itu. Bagaimanapun, keadaan Abu Bakar yang masih dipantau pasukan perubatan tidak mengizinkan mereka bersua secara dekat. Nazri turut berkongsi bahawa sahabatnya itu sudah lebih seminggu tidak sihat dengan keadaan bertambah buruk sejak 3 hari lalu. Jadi itu pun saya info jugalah kepada isterinya bahawa kami ada menunggu untuk akan melawatlah. Dia maklumlah kami ada tu sebenarnya. Cumanya dia tahulah. Bila kami naik jam 6 tu, kita tak dapat jumpa lah. Sebab dapat tengok sekilas sajalah wajah dia tu. Kita dah apa usaha untuk datang, doakan dia. Beberapa hari tu kita dah sebab saya dapat berita bakal ni tak apa sihat pun dah macam seminggu lebih tu. Buletin TV 9 mendoakan agar Abu Bakar kembali sihat seperti sedia kala.